Selamat datang semua. Kalau anda seorang bakal guru, ada satu tenda ni yang jadi tunjang kepada semua benda lain. Bukan pasal subjek apa yang anda nak ajar, tapi macam mana anda nak sampaikan subjek tu. Ya, kita akan bercakap tentang asas literasi bahasa. Inilah kunci utama untuk buka potensi setiap pelajar anda nanti. Jadi, persoalannya nampak mudah kan? Tapi jawapannya, agak mendalam. Apa sebenarnya rahsia nak lahirkan satu generasi yang betul-betul celik huruf? Bukan setakat boleh baca tau, tapi yang boleh berfikir, boleh persoal dan boleh mencipta idea sendiri. Inilah misi anda sebagai pendidik masa depan. Dan hari ini, kita akan rungkai sama-sama strateginya. Okey, jom kita mula dengan yang paling asas. Bahagian pertama, kita kena faham dulu apa itu konsep teras literasi. Sebab sebelum kita boleh ajar, kita sendiri kena betul-betul faham intipatinya. Apa sebenarnya maksud literasi zaman sekarang ni? Tengok definisi ni. Ini yang mengubah segala-galanya. Literasi bukan lagi pasal suruh budak salin nota dari papan putih. Itu kemahiran mekanikal je. Literasi yang sebenar adalah bila dia faham kenapa nota tu penting, boleh persoalkan idea dalam tu, dan kemudian boleh sampaikan balik idea tu dengan cara yang lebih bermakna. Inilah anjakan pemikiran yang kita semua kena kuasai. Visual ni dah cukup untuk terangkan semuanya. Literasi bukan sekadar mata jumpa buku, tapi otak yang berbual dengan buku. Ia satu proses yang aktif di mana minda kita berinteraksi dengan teks, cuba sambungkan perkataan dengan makna yang lebih besar. Fikirkan macam ni. Kita tengah bina sebuah gimnasium mental untuk pelajar-pelajar kita. Literasi ni dia berdiri atas dua tiang utama. Membaca dan menulis. Cuba bayangkan membaca ni macam input. Kita serap maklumat, kita serap idea dan cerita. Ia macam kita isi tangki mental kita. Menulis pula adalah output. Di sinilah kita ambil apa yang ada dalam tangki itu, kita proses dan kita hasilkan sesuatu yang baru yang lebih tersusun. Dua-dua ni tak boleh dipisahkan. Pembaca yang baik selalunya akan jadi penulis yang lebih baik dan sebaliknya. Okey, kita dah faham apa itu literasi. Sekarang soalan yang lagi penting, macam mana kita nak ajarkan? Jom kita masuk bahagian kedua dan kita bongkar 5 prinsip kejayaan. Anggaplah ini sebagai pelan tindakan praktikal anda dalam bilik darjah. Ya, hanya 5. Bukan senarai panjang yang buat kita pening kepala. Cuma 5 idea teras yang kalau kita gabungkan, ia boleh jadi formula kejayaan. Setiap satu penting dan bila digabungkan, ia betul-betul boleh ubah cara kita ajar literasi. Prinsip pertama, berperingkat. Bayangkan macam kita main blok binaan. Tak logik kan kita nak letak bumbung dulu sebelum dinding siap? Sama juga dalam literasi. Huruf tu asas dia, perkataan tu dinding dia, dan ayat tu bumbungnya. Kalau kita langkau mana-mana langkah, ia cuma akan hasilkan kekecewaan dan jurang pemahaman yang susah kita nak baiki nanti. Prinsip kedua, kena bermakna. Kenapa seorang budak tu perlu ambil peduli pasal huruf A? Sebab A tu untuk ayah dia atau ayam yang dia nampak setiap hari. Pembelajaran tu akan jadi lebih hidup bila ia ada kaitan dengan dunia mereka. Daripada guna ayat-ayat yang abstrak, apa kata kita guna nama kawan-kawan sekelas dia dalam ayat? Tiba-tiba, ia bukan lagi latihan, tapi dah jadi satu perbualan. Seterusnya, prinsip ketiga, kontekstual. Ini lebih dari sekadar relevan. Ia pasal bahan yang kita guna tu sendiri. Cerita pasal musim salji mungkin tak berapa kena sangat dengan budak-budak kat Malaysia berbanding cerita pasal musim durian atau suasana hari raya. Gunalah cerita rakyat tempatan atau cerita pasal persekitaran yang memang mereka kenal. Ini akan bina satu jambatan antara bilik darjah dengan komuniti mereka. Prinsip keempat, berterusan. Kita takkan jadi atlet yang hebat kalau kita berlatih sebulan sekali je, kan? Sama macam literasi, ia perlu ada dalam setiap subjek. Tak kiralah subjek matematik, sains atau sejarah. Setiap hari adalah peluang untuk kita kuatkan kemahiran membaca dan menulis. Konsistensi inilah yang akan ubah kemahiran menjadi tabiat. Dan akhir sekali, prinsip yang mungkin paling penting, inklusif. Dalam bilik darjah kita nanti akan ada macam-macam jenis pelajar. Ada yang macam pelari pecut, ada yang macam pelari maraton. Tugas kita bukan nak paksa semua orang jadi pelari pecut, tapi untuk pastikan semua orang sampai ke garisan penamat. Ini maksudnya kita raikan setiap kemajuan kecil dan kita sediakan sokongan untuk mereka yang perlukan bantuan lebih. Jangan ada seorang pun yang tertinggal. Jadi, kita dah lihat konsep terasnya dan kita dah pun bongkar ke-5 prinsip kejayaan. Sekarang, mari kita satukan semua ni dan lihat macam mana ia membentuk peranan anda sebagai seorang guru literasi yang betul-betul berkesan.
Nah, inilah dia 5 prinsip yang boleh jadi kompas anda. Bila anda gabungkan pengajaran yang berperingkat, bermakna, kontekstual, berterusan dan inklusif, anda bukan lagi sekadar mengajar budak membaca. Sebenarnya, anda sedang membina pelajar sepanjang hayat. Anda sedang mencipta pemikir, pencipta dan juga pemimpin masa depan. Sebelum kita berakhir, saya ada satu cabaran peribadi untuk anda. Cuba tengok balik ke 5 prinsip ni. Agak-agak, yang mana satu adalah kekuatan semula jadi anda. Dan yang lebih penting, yang mana satu anda rasa anda perlu perbaiki dan bangunkan lagi. Jawapan jujur anda pada soalan tu bukan sahaja akan membentuk diri anda sebagai seorang guru, tapi ia juga akan membentuk masa depan setiap pelajar yang bakal anda temui nanti.